Sate Malaysia kelihatan terlalu biasa untuk sebuah rancangan televisyen popular di Amerika Syarikat yang baru memulakan segmen istimewa bagi memperkenalkan masakan Asia Tenggara. Memandangkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini makanan dari rantau ini telah mendapat perhatian dunia, jangkaan para pengacara dan penonton menjadi sangat tinggi. Namun, sebaik sahaja imej sate menu yang bakal diperkenalkan kali ini muncul di skrin, para peserta rancangan terdiam kaku sebelum meletus dengan tawa kecil. Ini sahajakah ayamnya? Di mana perginya kehebatan ayam panggang seekor yang gilang gemilang? Kata-kata dan gerak badan yang meremehkan mula kedengaran di seluruh studio. Suasana yang dahulunya penuh keterujaan tiba-tiba bertukar menjadi kekecewaan. Tetapi, tepat pada saat itu, berlaku sesuatu yang bakal mengubah atmosfera rancangan tersebut sepenuhnya. Apa yang muncul di tengah pentas adalah sebuah gerai sate asli yang diterbangkan khas dari Malaysia, lengkap dengan seorang lelaki tua yang sedang menyusun arang di dalam tempat pembakar dengan wajah yang tenang di bawah cahaya lampu warm light. Sebaik sahaja dia mula meletakkan cucuk sate yang pertama di atas bara, tawa ejekan di studio itu perlahan-lahan lenyap. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan bagaimanakah Sate Malaysia berjaya mendapat pengiktirafan? Mari kita ikuti kisahnya bersama. Kisah ini berlaku dalam sebuah rancangan kulinari terkenal Amerika yang berkonsepkan mengembara dunia melalui rasa, yang membawa penonton merasai budaya makanan dari seluruh pelosok dunia dan menjadi rancangan wajib tonton bagi golongan VOD di seluruh Amerika. Kali ini, lokasi penggambarannya adalah Malaysia. Sebaik sahaja lokasi diumumkan, harapan menggunung tersebar di seluruh studio. Para peserta sibuk berbincang tentang imej Malaysia yang mereka tahu, nasi lemak, laksa, char kway teow, dan kari kepala ikan. Semua orang menjangkakan untuk melihat hidangan yang mewah dan rumit dari negara yang terkenal sebagai syurga makanan itu. Namun, suasana berubah serta-merta apabila nama menu muncul di skrin gergasi studio. Apa yang terpampang adalah tulisan Rumi yang mengejar, sate. Sate, atau daging ayam yang dicucuk pada lidi, adalah makanan jalanan ikonik Malaysia, jelas Charlie, pengacara rancangan itu. Penjelasan itu menjadikan seluruh studio sunyi sepi buat seketika, sebelum bunyi tawa dan bisik-bisik mula kedengaran. Bagi rakyat Amerika, hidangan ayam mestilah bersaiz besar, menonjol dan menyelerakan seperti ayam goreng bersalur tepung atau ayam Belanda, Turki, pada hari Tan KS Kiding. Bagi mereka, sate yang bersaiz kecil sebesar ibu jari dan dicucuk pada lidi itu kelihatan seperti makanan ringan atau snack semata-mata. Malah, kata-kata seluruh Charlie memburukan lagi keadaan ibarat menuang minyak ke dalam api. Ayam Malaysia ini nampak biasa sangat, kan? Ayat itu merebak dengan pantas. Malah penonton di dalam studio turut tergelak. Beberapa tetamu mengangkat bahu. Ada yang membelalakan mata memandang skrin dengan pandangan dingin. Semua tertanya-tanya, mengapa mesti sate? Charlie sendiri dapat merasakan kekajangan suasana itu, lalu dia memaksakan senyuman dan meneruskan rancangan. Suasana ketika itu penuh dengan kekecewaan, kekeliruan, dan pandangan rendah. Saya dengar sate adalah soul food yang sangat dicintai rakyat Malaysia, kata Charlie. Namun, kenyataan itu membuatkan para peserta menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Charlie kemudian menceritakan sejarah sate. Ia adalah makanan yang telah wujud berpuluh tahun lamanya di Malaysia, bermula sebagai makanan penduduk kampung sebelum tersebar ke bandar, menjadi makanan jalanan yang sangat popular semasa era pembangunan ekonomi apabila daging ayam menjadi lebih murah dan mudah didapati. Sehinggalah munculnya gerai-gerai sate beroda di tepi jalan yang dikenali ramai hari ini. Apabila Charlie selesai menjelaskan, seorang tetamu mencelah, saya faham ia ada sejarah, tapi bagaimana lidi kecil itu boleh dianggap soul food? Rasanya tidak begitu menyentuh jiwa. Kata-kata itu disambut gelak tawa dari satu sudut studio. Suasana memandang rendah terhadap sate masih belum hilang. Tetapi kemudian,
Sesuatu yang akan mengubah segala-galanya muncul di tengah studio. Ini adalah gerai sate asli yang dihantar terus dari Malaysia, umum Charlie. Suasana yang realistik, seolah-olah membawa sudut jalan dari Kuala Lumpur ke situ, membuatkan semua mata tertumpu pada satu titik. Seorang lelaki berdiri dengan tenang di hadapan gerai beroda itu. Dia adalah Pak Cik Rahim, seorang pakar dalam dunia sate dengan pengalaman lebih 40 tahun. Dia mula menceburi bidang ini sejak remaja dan mengasah kemahirannya secara berterusan. Selepas belajar di kedai ternama, dia membuka gerainya sendiri, bermula dengan kereta sorong kecil sehingga menjadi gerai legenda di mana orang ramai sanggup beratur panjang. Pak Cik Rahim menyusun arang dengan senyap, meletakkan bahan bakar dan menggunakan kipas tangan anyaman yang biasa dilihat di Malaysia untuk mengipas api dengan mahir. Bunyi arang meletup tak-tuk kedengaran perlahan sebelum api marak, menukarkan permukaan arang menjadi merah membara. Setiap langkah dari menyusun arang, menghidupkan api, hingga mengipas untuk mengawal suhu dilakukan dengan ketepatan yang jitu tanpa sebarang gerakan sia-sia. Walaupun dia seorang yang pendiam, setiap perbuatannya adalah seni yang indah. Hari ini, Pak Cik Rahim memilih 3 jenis sate. Sate ayam perapan susu, resipi klasik di mana dagingnya lembut dan berai dengan aroma rempah ratus. Sate ayam serai, yang memberikan aroma herba segar untuk mengurangkan rasa muak. Dan akhirnya sate keju, inovasi yang menggabungkan sos istimewa dengan keju leleh untuk memikat selera orang asing. Namun, kritikan di studio masih belum reda. Ini betul ke? Macam gerai pasar malam saja. Nampak comel, tapi walaupun bernada gurauan, ia penuh dengan sindiran yang jelas. Studio kemudian digelapkan dan video DTR mengenai budaya sate di Malaysia mula dimainkan di skrin besar. Imej yang muncul adalah suasana malam di tengah Kuala Lumpur. Di celah-celah bangunan pejabat pencakar langit, cahaya lampu dari gerai jalanan bersinar terang. Pekerja pejabat yang berpakaian kemeja mula melonggarkan tali leher dan berjalan kaki dengan pantas. Bau harum sate dan pelbagai makanan lain menusuk hidung, menarik mereka untuk singgah. Gambar mereka berkumpul, berdiri atau duduk makan sate sambil berbual, mungkin kelihatan biasa, tetapi inilah detik istirahat dan satu budaya bagi warga kota di Malaysia. Kamera mendekat, zoom in ke gerai, memaparkan wajah sisi peniaga yang tekun memanggang sate. Tangannya membalikkan lidi dengan pantas di atas bara api, bunyi daging yang sedang masak, dan asap wangi yang berkepun naik, semuanya kelihatan seperti babak yang terhenti dalam masa. Namun, bagi penonton di studio asing ini, dunia yang penuh emosi itu terasa jauh dari realiti mereka. Apabila imej kembali kepada lidi sate bersaiz 3 inci di tangan Pak Cik Rahim, reaksi penonton semakin jelas. Apa ni? Saya ingat ayam kedil. Kata-kata ini mengundang tawa besar di seluruh studio. Seorang tetamu menambah, tengok tu, ada timun dan bawang mentah. Malas masak sayur ke? Ada juga yang berkata, kalau saya dapat menu ini masa temu janji pertama, saya pasti menangis. Bagi kategori makanan ayam di Amerika, kuantiti adalah perkara paling penting. Ayam panggang mesti seekor, ayam goreng mesti bertimbun di pinggan, BBQ mesti daging tebal dengan sos melimpah. Rasa yang pekat, kuantiti yang banyak, dan rupa yang menawan adalah piawaian kelazatan mereka. Sebaliknya, sate Malaysia adalah sains kesederhanaan. Bagaimana untuk mengeluarkan rasa asli bahan mentah dengan terbaik? Bila masa paling sesuai untuk membalikkan lidi agar ia lembut dan juicy? Perapan apa yang paling seimbang? Semuanya lahir dari pengalaman yang halus. Namun, ketelitian ini kelihatan hamba dan membosankan di mata rakyat Amerika yang sukakan kemegahan. Pada ketika itu, imej di skrin memaparkan Pak Cik Rahim, lelaki yang terus bekerja dengan senyap.
Belakang badannya yang tekun menghadap lidi sate tanpa mempedulikan tawa atau kata-kata orang lain mempunyai aura yang menarik perhatian. Nampak bergaya pula orang tua tu, bisik seseorang, walaupun sebahagian besar studio masih ketawa. Selepas DTA tamat, pertunjukan yang dinantikan bermula. Kini giliran ayam panggang Amerika Wira Makanan Barat. Seekor ayam panggang besar berwarna kuning keemasan dibawa keluar ke tengah pentas. Kulit ayam yang masak sempurna memantulkan cahaya lampu. Apabila pisau memotong dagingnya, jos ayam melimpah keluar, menarik semua mata serta-merta. Tepukan gemuruh dan sorakan kegembiraan bergema. Seorang tetamu mengambil bahagian paha, menggigitnya dengan lahap dan mengangguk puas. Tetamu lain turut mula makan. Bau rosemary, bawang putih dan herba memenuhi studio. Bagi rakyat Amerika, ayam panggang bukan sekadar makanan, tetapi kenangan dan kebanggaan tradisi. Di tengah suasana itu, seorang tetamu berseluruh, "Sate tadi tu, bau 3 cucuk pun tak boleh lawan seketul paha ini." Kata-kata itu mengundang tawa sekali lagi. Suasana studio penuh dengan perasaan kemenangan. Sate seolah-olah telah dilupakan dan hanya menjadi hiasan semata-mata. Selepas segmen ayam panggang tamat, kru membuka tirai di sisi pentas. Asap nipis mula berkepun naik, membawa satu aroma yang menarik mata penonton untuk melihat jauh ke dalam studio. Di sana, Pak Cik Rahim berdiri tegak, fokus pada kerjanya dengan tenang. Ayam yang telah dicucuk pada lidi tersusun rapi. Sama ada sate ayam susu, sate serai, atau sate keju, semuanya ringkas tetapi penuh dengan perhatian terhadap rasa bahan mentah. Namun, keraguan masih ada. Betul ke nak panggang di sini? Bau baju nanti kedengaran suara merungut. Tetapi Pak Cik Rahim tidak peduli. Dia meletakkan barisan sate pertama di atas bara arang dengan lembut. SSSSHHH. Sebaik sahaja bunyi daging menyentuh haba kedengaran, sedikit ketegangan merebak di studio. Asap putih naik bersama bau yang perlahan-lahan tersebar. Bau lemak ayam yang menitis ke atas arang panas, bercampur dengan bau rempah ratus yang sedikit hangus. Ia adalah bau yang sungguh manis dan secara anehnya membangkitkan nostalgia. Wajah mereka yang tadi ketawa mula berubah. Baunya. "Sedaplah, Charlie," kata Charlie dengan wajah terkejut. Tetamu di sebelahnya menghidu dan menjawab, boleh tahan." Pak Cik Rahim terus membalikkan lidi dengan pantas menggunakan kemahirannya. Irama membalikkan lidi, penggunaan kipas, sapuan minyak serai, semuanya sempurna ibarat satu tarian seni. Tanpa disedari, semua mata kini tertumpu padanya. Walaupun belum ada pujian, suasana studio perlahan-lahan berubah. "Bau sedap, tapi rasa itu yang penting," gumam seseorang seolah-olah itu benting terakhir egonya. Sate ayam perapan susu adalah menu pertama yang masak. Ia dihidangkan kepada setiap tetamu. Asap panas yang naik dari lidi sate membuatkan pandangan sedikit kabur. Tetamu mengambil lidi itu dengan wajah separuh percaya separuh ragu. Namun, sebaik sahaja suapan pertama masuk ke mulut, suasana di studio berubah sepenuhnya. Perkara pertama yang hilang adalah bunyi bising. Kesunyian menyelubungi menggantikan keriuhan. Wajah pengacara terhenti bukan kerana keliru, tetapi kerana terpegun dengan rasa yang di luar jangkaan. Kesunyian itu merebak. Peserta lain yang merasa turut terdiam kaku. Kulit luar yang sedikit garing, isi dalam yang lembut dan halus. Kemanisan daging ayam bergabung dengan rasa rempah ratus secara harmoni. Bau asap arang kayu yang melekat di hidung. Ia adalah rasa yang ringkas tetapi terpahat di hati. Lidi yang tadi diejek terlalu kecil, kini menjadi saiz yang sempurna untuk dinikmati. Rasa yang pekat, teknik panggang yang hebat,
dan kemudahan memakannya menjadikan sate kelihatan sangat menawan. Di atas bara, sate ayam serai sedang dipanggang seterusnya. Bau yang berbeza sama sekali menerpa hidung. Apabila dirasai, daging ayam lembut dengan aroma serai yang segar bergabung, meninggalkan rasa yang kompleks dan menarik untuk diterokai di dalam mulut. Lidi kedua ini membuka mata mereka seluas-luasnya. Semua mata tertumpu pada tangan Pak Cik Rahim. Memanggang, membalik, menyapu minyak, mengipas setiap langkah bukan sekadar memasak, tetapi seni. Dan ketenangan lelaki Skim yang memberi kesan paling mendalam kepada penonton. Sate yang tadi dipandang rendah, kini diterima dengan rasa hormat. Akhir sekali, menu penentuan, sate keju, diletakkan di atas bara. Daging ayam yang diadun khas, diletakkan keju yang dipanggang sehingga cair dan meleleh. Bunyi keju mendidih merangsang deria penglihatan dan pendengaran. Bau manis bercampur masin tersebar ke seluruh studio. Imej sate yang hamba tadi telah hilang sepenuhnya. Apabila sate keju dihidangkan, tetamu mengambilnya dengan perasaan yang berbeza. Tiada lagi tawa, hanya kesunyian dan penghayatan rasa. Sebaik sahaja merasa, kening seseorang berkerut tanpa sedar. Rasa manis sos, kepekatan keju, dan tekstur daging yang lembut bersatu dengan sempurna di dalam mulut. Jos dari daging ayam yang juicy membasahi lidah, memberikan kepuasan yang belum pernah dirasai. Kelazatan ini bukan datang dari rasa yang melampau, tetapi dari kedalaman rasanya. Ia adalah falsafah yang berbeza sama sekali dengan budaya makanan segera Amerika. Ini adalah perjalanan rasa yang disusun rapi. Sate susu untuk membuka hati, sate serai untuk pengalaman baru, dan sate keju sebagai penutup yang memukau. Ia adalah hidangan lidi yang sempurna. Boleh saya minta satu pusingan lagi? Seorang tetamu tiba-tiba bersuara. Dan tiada siapa yang membantah walau seorang pun. Tepukan gemuruh meletus secara serentak. Ia bukan sekadar pujian sedap, tetapi penghormatan terhadap bahan mentah, kekaguman terhadap kemahiran, dan keterujaan bertemu dengan keaslian. Akhirnya, sate lidi kecil itu diterima sebagai budaya dan jiwa makanan yang sebenar. Apabila asap mulai reda, Pak Cik Rahim meletakkan lidi terakhir, melangkah ke hadapan gerai, berdiri tegak dan menunduk hormat dengan penuh ikhlas. Tepukan yang tadi perlahan kini bertukar menjadi gelombang bunyi yang menggema di seluruh studio. Penonton mula berdiri memberikan standing ovation. Charlie mengambil mikrofon dengan wajah serius. Dia berkata perlahan, pada mulanya saya sendiri yang berkata sate nampak biasa. Sekarang, kata-kata itu sangat memalukan saya. Tepukan hangat bergema lagi. Dan pada ketika itu, Pak Cik Rahim bersuara buat kali pertama dengan nada yang dalam dan tenang. Sate mungkin makanan kecil, tuan-tuan. Tidak mewah atau gah. Tapi masa dan perhatian yang diletakkan pada satu cucuk lidi, tidak kurang nilainya berbanding mana-mana hidangan besar di dunia. Dia menyambung, minggu depan, anak murid saya akan membuka gerai sate di New York. Jika ada peluang, saya harap anda semua dapat mencubanya. Keterujaan merebak. Maklumat gerai itu muncul di skrin. Saya ingat ini sekadar rancangan dari T, tapi tidak. Hari ini ia mengubah pemikiran saya, kata seorang tetamu. Charlie memandang kamera dan bercakap kepada penonton di rumah. Pada mulanya saya tidak meletakkan harapan, tetapi pertemuan dengan makanan walau hanya satu suapan mampu mengubah perspektif kita. Hari ini saya mempelajarinya sendiri. Beberapa hari selepas rancangan disiarkan, pada jam 7 pagi di New York, di tengah cuaca yang masih sejuk, orang ramai beratur panjang di hadapan sebuah gerai kecil dengan senyap. Pada papan tanda, tertulis huruf Rumi Malaysian Sate dan terdapat gambar wajah Pak Cik Rahim yang tenang. Pemuda yang berdiri di hadapan gerai itu adalah Hafiz, anak murid Pak Cik Rahim.
Walaupun kelihatan sedikit gementar, matanya penuh dengan tekad. Di media sosial, tanda pagar Satire Delusion dan Malaysian Satay and America sedang tular. Orang ramai yang menonton rancangan itu datang untuk membuktikan sendiri rasa legenda tersebut. Apabila gerai dibuka secara rasmi, Hafiz mula memanggang sate dengan senyap tetapi penuh kesungguhan. Menu pada hari itu ada 3 jenis seperti dalam rancangan: sate ayam susu, sate serai dan sate keju, yang kesemuanya habis dijual dalam masa yang singkat. Pada masa yang sama, di dunia maya, timbul perdebatan antara tim kuah kacang dan tim makan kosong. Sate Malaysia asli mesti celup kuah kacang. Barulah rasanya kau. Tak betul. Kena makan kosong barulah dapat rasa sebenar perapan daging itu. Perdebatan ini tidak memecah belahkan. Sebaliknya merangsang rasa ingin tahu orang ramai untuk membanjiri gerai tersebut. Dari sebuah gerai kecil, ia perlahan-lahan mencipta fenomena di seluruh Amerika. Pasar raya besar mula menyediakan sudut khas untuk sate Malaysia, menjual daging perap dan kit membuat kuah. Di media sosial, penuh dengan gambar orang membakar sate di rumah. Di New York, restoran sate bertaraf tinggi mula dibuka, malah ada yang menerima anugerah bintang Michelin. Sate lidi kecil yang pernah ditertawakan kini telah menyusup masuk ke dalam dapur dan budaya makanan Amerika. Ia membuktikan bahawa makanan yang ringkas juga mampu mencipta kesan yang besar dan mengubah dunia. Kisah kejayaan sate tidak terhenti di Amerika. Berita kejayaan Hafiz, anak muridnya, telah menyeberangi lautan dan kembali ke Malaysia. Di sudut gerai sate kecil di Kuala Lumpur, Pak Cik Rahim masih berdiri di hadapan bara api yang panas, membalikkan sate di tangan dengan tenang seperti hari-hari biasa, tidak pernah berubah. Di sekeliling kedainya, pelanggan beratur lebih ramai dari biasa. Ramai yang datang bukan sekadar membeli sate, tetapi untuk melihat wajah Sifu di sebalik revolusi sate di Amerika. Ada yang menghulurkan telefon pintar menunjuan berita kedai Hafiz di New York yang disenaraikan sebagai salah satu top street food yang wajib dicuba. Pak Cik Rahim memandang gambar-gambar itu dengan senyuman nipis di hujung bibir. Dia tidak berkata apa-apa selain terima kasih dengan perlahan, lalu kembali memberikan perhatian kepada sate di atas bara. Bagi beliau, pujian atau nama yang masyhur hingga keluar negara tidak sepenting lidi sate yang sedang masak di tangannya untuk diserahkan kepada pelanggan yang sanggup berdiri menunggu di hadapannya. Falsafah Pak Cik Rahim sentiasa ringkas dan jelas. Jantung makanan bukan pada kemegahan, tetapi pada keikhlasan dalam setiap rincian kecil. Skim yang diajarkannya kepada Hafiz. Arang mesti cukup panas, kualiti ayam mesti dijaga, rempah mesti cukup, dan yang paling penting adalah hati pembuatnya. Sementara itu di Amerika, budaya sate semakin berakar umbi dalam kehidupan seharian. Charlie, pengacara rancangan itu, pergi ke gerai Hafiz di New York. Dia berdiri beratur seperti orang biasa, dan apabila tiba gilirannya, dia memesan 3 cucuk sate seperti yang dimakannya di studio. Hari itu, Hafiz mengecamnya, tetapi hanya mengangguk tanda hormat dan meneruskan kerja memanggang lidi demi lidi dengan teliti. Charlie memakan sate itu dengan senyap di tengah bunyi bising kota besar. Rasa yang dikenali itu membangkitkan semula memori hari tersebut. Dia teringat renungan mata Pak Cik Rahim yang tekad, dan kini dia faham sepenuhnya bahawa apa yang dirasanya bukan sekadar sate biasa, tetapi jiwa seorang tukang yang dikumpul seumur hidup. Kisah sate lidi kecil ini telah mengajar satu pelajaran penting kepada ramai orang. Ia bukan pertarungan antara sate Malaysia dan ayam panggang Amerika, dan bukan penentuan budaya makanan siapa yang lebih hebat. Tetapi ia menunjukkan bahawa nilai sebenar tersembunyi dalam kesederhanaan dan kefahaman terhadap budaya yang berbeza yang boleh bermula dengan membuka hati untuk mencuba satu suapan makanan. Hari ini, asap wangi dari bara arang gerai sate bukan lagi sekadar tanda makanan sedap, tetapi telah menjadi simbol pertukaran budaya dan peringatan bahawa kadang-kadang,
Perkara yang kelihatan paling biasa di mata kita mungkin adalah perkara paling istimewa bagi orang lain. Sate lidi kecil yang pernah dipandang sepi, kini telah menyempurnakan tugasnya. Bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai jambatan yang menghubungkan hati manusia dari dua benua. Sekian sahaja kisah untuk hari ini. Apakah pendapat anda?